Alangkah indahnya melihat senyuman manis daripada warga emas. Saya nama Nik Zahra, tapi panggilan sini Mak Long. Duk pondok ni munggonya banyak aktiviti kan, duk masa penuh dengan ibadat. Banyak perbezaan. Keadaan kita tidak mikir ke banyak benda-benda dunia kan, kita fikir untuk akhirat, untuk kematian. Macam doa-doa sebelum ni kita tahu dah baca lakuan rujak aku ramai takilah, tapi kita tak amal. Kita tahu baca. Bila mari sini tersusung rasa. Ada warga emas Pondok Raudatul Muhammadi yang mana mereka sudah seusia dengan ibu dan ayah kita. Di Pondok Raudatul Muhammadi kami masih memerlukan sebanyak RM240,000 untuk menyelesaikan 3 blok pondok warga emas untuk keselesaan pelajar-pelajar yang menuntut di pondok kami. Jom sama-sama kita membantu mereka. Semoga mereka dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna dan ianya akan menjadi amal jariah kepada kita semua. Ku butuh